Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya juga ingin turut menyumbangkan pandangan dalam kita membahaskan rang undang-undang keuangan ini dengan menyatakan hasrat bahawa kita menyedari kerajaan pada tahun fiskal yang akan datang ini tidak mengenakan cukai-cukai yang baru. Itu yang disebut oleh Menteri Keuangan berulang kali. Dan sebagai mitigasinya supaya kita tidak kehilangan pendapatan dan dapat mengimbangi dengan kadar inflasi dan sebagainya, urusan pengutipan cukai ini mesti ditambah baik, diperbaiki, dikenakan di mana yang patut dan dikecualikan yang mana yang dirasakan perlu. Tapi sistem, apa-apa juga sistem, Tuan-Tuan, is as good as the implementer. Ya. Kalau pelaksananya bagus, apa juga undang-undang ke urusan-urusan yang kita amanahkan itu akan berjalan dengan lancar. Termasuk dalam pengutipan cukai. Kalau gerak kerja yang dibuat oleh pelaksana kita mengikut peraturan yang sewajarnya, saya yakin setiap sen yang perlu dikutip akan dapat dikutip dan tidak ada pembaziran di sana dan tidak ada pengecualian. Dalam cadangan yang dikemukakan oleh Kementerian Keuangan, kita lihat beberapa cadangan pengurangan cukai yang ini saya rasa harus kita sokong. Walaupun ini menyebabkan kita akan kurang pendapatan, tetapi saya yakin boleh ditampung melalui kenaan-kenaan lain yang dapat membantu pertambahan hasil cukai kita. Contohnya dalam urusan pembelian vaksin dan sebagainya. Memang hal-hal berkaitan dengan perubatan ni saya rasa kita perlu berikan perhatian supaya dengan pengurangan cukai ataupun pengecualian cukai, kita akan dapat membantu rakyat kita untuk mendapatkan perkhidmatan yang lebih affordable, lebih mampu milik. Ya. Ini termasuk barangan-barangan yang diperlukan dalam rawatan-rawatan khusus seperti bidang ortopedik, ya, yang memerlukan pembelian peralatan rawatan itu sendiri yang agak tinggi. Dan kalau kita mau mengurangkan tekanan terhadap hospital swasta dan juga perbelanjaan Kementerian Kesihatan, langkah kita mengurangkan cukai sehingga peralatan-peralatan pembedahan contohnya dapat kita kurangkan, ianya tentulah akan dapat membantu rakyat kita. Begitu juga dalam aspek-aspek pencegahan yang lain. Saya yakin rakyat kita akan boleh menerima kalau kita mengenakan cukai-cukai sin tax ke ataupun cukai-cukai terhadap barangan-barangan yang dirasa boleh merosakkan. Kita ada cukai rokok yang telah tinggi. Saya berkeyakinan kalau kita dapat mendekati isu ini dengan lebih rapi, cukai itu masih boleh dipertingkatkan dengan niat supaya ianya menjadi pencegahan kepada orang yang nak memulakan merokok. Yang sudah hardcore smokers ni betul-betul itu beyond repair lah, ya. Tapi masih boleh. Kalau diandaikan harga ini sangat-sangat menekan, maka isteri boleh menasihatkan suami supaya reduce lah sikit. Kita ada tanggungjawab rumah yang ini, kena rokok lah mahal ni, kurang. Mungkin boleh. Tetapi bagi mereka yang belum memulakan, Datuk Halim digeleng kepala je. Bila Dr. Atas sebut pasal rokok tadi, dia beyond repair. Dia geleng kepala je. Dah total loss. Dah faham tu. Ini speaker punya provokasi. Anything blame him, ya. Jadi yang pentingnya nak tambah sikit dia menurut speaker. Kita bayar cukai ni banyak menyumbang pada kerajaan. Jadi total loss kita yang bear lah. Benda tu. Terima kasih. Semangat ini harus dipuji, ya, Tok. Ya. Isaplah rokok banyak-banyak. Bayarlah cukai tinggi-tinggi, tak apa.
Tapi seorang ni je, yang lain jangan mula lah Tok Prof. Jangan pula ngada-ngada nak merokok pula ya. Jadi pencegahan-pencegahan ini akhirnya nanti dapat menguntungkan sistem kesihatan kita, meringankan sistem kesihatan kita dan mengurangkan kos ya, terhadap rawatan-rawatan yang ada. Pencegahan ini, prevention is always better than cure, ya, kata hadis orang putih. Ya. Jadi kalau kita tekankan ini, memang akhirnya manfaat itu kepada rakyat. Wang yang dapat diselamatkan boleh kita gunakan untuk perkara yang lain. Kita juga sudah ada cukai-cukai yang kita designatedkan, khususkan seperti cukai atas vape ya, dan sebagainya, ataupun cukai gula ni ya, yang mana saving ini kita boleh gunakan khusus untuk manfaat sebab cukai itu dikenakan. Saya rasa ini juga boleh membantu, bukan hanya melegakan sistem kesihatan kita, tapi dapat membantu meningkatkan jumlah wang yang boleh belanja, ya, disposable income mereka melalui penjimatan hasil daripada meninggalkan amalan-amalan yang merosakkan ini. Begitu juga kepada satu kelompok yang kita rasa dia akan marah juga, tetapi hakikatnya mereka kena terima, contohnya warga asing. Kita kenakan mereka bayaran harga biasa untuk RON 95 contohnya. Ya. Mungkin menimbulkan kegelisahan, tetapi realitinya mereka akan menerima. Dan mereka akan kerja kuat untuk meningkatkan pendapatan mereka. Begitu juga saya cadangkan, atau memang sudah ada pun sistem ini, cukai remittance, ya, gaji-gaji mereka yang dihantar balik ke negara masing-masing. Ya. Ianya merupakan suatu outflow fund kita. Tetapi kalau kita boleh kendalikan remittance dengan baik dengan cukai-cukai yang berkaitan, maka kita akan dapat dua efek. Satunya perolehan daripada cukai, dan juga kita dapat retain pekerja-pekerja asing kita yang meneruskan kerjaya mereka, membantu negara kita. Kita tidak boleh overtax, ya, kerana dalam semua keadaan pun kita memerlukan kerja-kerja asing, pekerja-pekerja asing ini, kerana rakyat kita pun sekarang ni agak memilih pekerjaan. Yang 3D itu siapa nak buat, ya. Jadi kita tidaklah boleh terlalu garang, agresif dengan warga asing ini, tetapi dengan imbuhan-imbuhan yang sewajarnya, seperti yang dicadangkan oleh Saudara Hasbi tadi, ya, dari segi hal cukai pembelian rumah dan sebagainya, dengan dimoderatekan supaya warga asing tidak rasa sangat tertekan lalu meninggalkan negara kita. Jadi inilah antara tolak ansur yang saya rasa dapat kita laksanakan untuk menambah hasil kita. Kerajaan harus menggalakkan aktiviti-aktiviti sehat, tuan-tuan. Ya, healthy activities, ya. Sokan. Tadi Datuk Halim bangga dengan takraw kita, ya. Timbalan Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Why did you take it so long to win? Dah menang kena juga, ya. Tahniah. Tapi dengan kejayaan-kejayaan begini, ya, takraw kita double, wanita badminton kita menang emas dan sebagainya, ianya akan menggalakkan suatu kehidupan sihat di kalangan rakyat kita. Jadi kerajaan harus, ya, memastikan pembelian peralatan sukan contohnya mesti diberikan kelonggaran supaya ianya mudah milik, ya, supaya tidak ada yang terasa nak menceburi bidang sukan ini, dia memerlukan suatu kos yang tinggi yang boleh menghalang minat tersebut. Jadi betul-betul sekadar yang saya bentangkan tadi, kesimpulannya saya menyokong penuh, ya, rang undang-undang keuangan ini pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Atta. Sekarang saya jemput Datuk Rosni Soha.